Hai korang, okay, hari ni Kak Ayah nak review sebuah kereta perluar Beza 1.0J Auto, color granite grey. So first kita tengok kuncinya masih manual macam ni lah. Lepas tu kita tengok dekat bahagian depan lampu untuk Beza menggunakan lampu LED. So depan macam ni lah. Alright, lepas tu kita tengok dekat bahagian tepi, tayar, rim dengan saiz tayar 14 inci. So signal dekat bahagian side mirror. Kita tengok dekat bahagian tepi sini. And then kita tengok dekat bahagian belakang. Okey, belakang Beza 1.0J ada emblem Beza saja. Lepas tu kita tengok boot boleh buka pakai kunci. Okey, ni adalah boot belakang Beza. Okey, tayar spare ada bawah ni, ada kompartmen bawah lah. Alright, kita tutup. Okey, kita tengok dekat bahagian tepi ni, kita tengok seat belakang. Okay, yang ni adalah bahagian dalam Beza 1.0J Auto. Okay, untuk Beza G Auto dia tak ada keyless and smart key, dia kunci macam ni. So kita kena unlock melalui button ni. Kita buka. Okay, ini adalah bahagian depan. Okay, ini untuk side mirror. Bahagian dalam kita nak start enjin pakai kunci. Okay, macam ni lah. Radio button macam ni, aircon, konsol dia, seat fabric. Okay, so kalau korang nak dapatkan Beza 1.0J Auto ni, boleh dapatkan sekarang sebab Beza ni dia akan stop production pada bulan 9. Alright, terima kasih.